Ini hand drill. Yang ini bukan impact drill. Berbeza dengan impact drill dan hand drill berbeza. Kalau impact drill dia ada hammer. Okey bang, hari ni saya nak tunjuk abang satu lagi barang daripada Bosch. Yang ini combo set combo set mana abang dapat dua barang, satu hard case, satu charger, dua bateri. Okey, untuk set yang ada dekat dalam ni ada GSR 120LR dengan juga GDR 120Li. Okey, kalau kita unboxing, kita tengok apa ada dekat dalam. Alright, benda pertama biasalah ada manual book. Cuma ada dua manual book yang ada dekat dalam ni sebab dia ada dua barang. Okey, yang pertama sekali abang boleh nampak ini dia bang. Ini hand drill. Yang ini bukan impact drill. Berbeza dengan impact drill dan hand drill berbeza. Kalau impact drill dia ada hammer. Kalau untuk hand drill dia cuma drill sahaja. Alright, dia tak ada hammer. Kalau untuk diameter screw dia sampai 20. Okey, dan dia tiada lambang hammer. Alright, dia tak ada lambang hammer kat sini. Dia punya speed sama, speed 1.2. Okey, abang boleh tengok kat sini. Right, ni hand drill bukan impact drill. Ingat. Okey, yang ini pula adalah impact driver. Yang jenis kepala macam ni dia punya nama impact driver. Kalau impact driver ni terang-terang dia ada impact lah. Alright, terang-terang dia ada impact. Untuk bateri pula Bosch bagi 12 volt untuk model ni 12 volt 2.0 mAh. Dia pakai Lion bateri. Okey. Dua barang, satu charger. Alright, satu charger stand charge lah. Alright, stand charge. Dua-dua barang ni dah duduk dalam hard case ni. Hard case ni kalau abang keluarkan dia punya kotak yang plastik ni, dia punya kawasan memang, dia punya keluasan tu memang luas lah. Nak masuk mata ke, nak masuk apa ke, memang luas dekat dalam. Alright, kalau ada yang berminat untuk dapatkan barang macam ni, harga dalam 500 lebih sajalah. Untuk combo drill, untuk combo 12 volt ni antara yang paling murah lah. Alright, untuk Bosch harga dalam 500 lebih. Kalau abang nak dapatkan barang ni, abang boleh datang dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang, ataupun boleh masuk dekat mana-mana live TikTok yang disediakan oleh pihak Warnes. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan macam biasa boleh tinggalkan komen kat bawah. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.